Okay, dia tertuju di kedai tu. Lepas tu owner tu terus dia nampak Diana, dia terus macam, Diana, wama romaita is romaita walakin Allah harama. Ni pasal wama romaita lah ni, dia cakap kan. Diana macam Zamarul ada ia tepi sungai ke? Lepas tu Dana pula tanya, akak baca yang mana? Akak baca yang mana? Kenapa ramai sangat kedai ni? Ya, dia kata, rupanya dia memang akak baca. Wama romaita is romaita walakin Allah harama. Lepas tu Dana tengok macam ramai tu, kata tengok sampai Dana datang pun sampai dah habis makanan. Lepas tu cakap, tak apalah kak, Allah gerakkan saya untuk saya dengar kak punya perkongsian ni. Walaupun yang tinggal masa tu itik sikit itik dengan gula lemak, anak-anak pun tak dapat makan sebab memang habis, memang licin kan. Lepas tu Dana pula minta ilmu pada akak tu. Akak baca berapa kali kak? Berapa banyak akak baca Wama Romaita tu? Lepas tu akak baca waktu bila? Kan? Pukul berapa? Dia kata akak baca Dana daripada bulan 10 lagi. Masa Dana mula-mula pergi balik umrah. Sampailah yang baru-baru ni viral Wama Romaita tu. Macam ni lah kedai akak. Cakap, ya Allah kak, saya tumpang gembira rezeki. Akak doakanlah saya punya bisnes pun dapat macam ni juga. Sebab memang ramai sangat. Ramai yang kat kedai tu memang penuh. Diana, saya memang amalkan Wama Romaita sepanjang naik buat anak murid saya menang Diana nombor 3. Ya Allah, padahal tak pernah menang. Subhanallah. Bestnya saya amalkan Wama Romaita. Ya ke? Sampai menang nombor 3. Subhanallah. Banyak juga cikgu-cikgu kat sini Dana. Ya, Masya Allah. Bestnya baca komen. Dana tak ingat lah kedai salai tu, tapi dia tepi jalan. Lepas tu Dana tanya, akak baca Jazallah ke? Akak baca Wama Romaita? Oh, dia kata dia baca Wama Romaita.